Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia KAGAT merupakan sebuah kor penting dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM yang berperanan menyediakan perkhidmatan agama dan kerohanian kepada anggota tentera. KAGAT ditubuhkan untuk memastikan keperluan spiritual dan moral anggota ATM dipenuhi selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai agama persekutuan serta menghormati kepercayaan lain dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia. KAGAT secara rasmi ditubuhkan pada tahun 1985. Namun, perkhidmatan agama dalam ATM telah wujud sejak sebelum merdeka, iaitu selaras dengan penubuhan Regimen Askar Melayu Diraja. Apabila keperluan kerohanian dalam ATM semakin meningkat, KAGAT diwujudkan sebagai sebuah kor khusus bagi menguruskan hal ehwal agama secara lebih sistematik. Penugasan perkhidmatan KAGAT meliputi 3 cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia iaitu darat, laut dan udara. Setiap cawangan mempunyai pegawai agama yang bertugas di markas, kem, pangkalan dan kapal untuk memastikan perkhidmatan agama dapat diakses oleh semua anggota. KAGAT memainkan peranan penting dalam membentuk sahsiah anggota tentera melalui perkhidmatan agama, menguruskan solat Jumaat, kuliah agama, kursus kerohanian dan program tarbiyah. Pengurusan halal iaitu memastikan bekalan makanan di kem dan kapal memenuhi piawaian halal. Bimbingan rohani, memberi kaunseling agama kepada anggota yang memerlukan. Pengurusan jenazah pula iaitu menguruskan pengebumian anggota Islam yang terkorban semasa berkhidmat. Kerjasama antara agama iaitu menghormati kepelbagaian agama dalam ATM dengan menyediakan khidmat sokongan untuk anggota bukan Islam. KAGAT aktif mengadakan program seperti khusus imam tentera, melatih anggota menjadi imam dan pegawai agama, program Ramadan, tadarus, iftar dan solat tarawih di kem tentera, ceramah motivasi, kerjasama dengan ulama dan tokoh agama untuk memperkukuh akidah anggota. KAGAT menghadapi cabaran seperti menangani gejala sosial dalam kalangan anggota dan memastikan perkhidmatan agama relevan dengan generasi muda. Walaupun dengan cabaran ini, KAGAT terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital seperti kelas agama dalam talian dan media sosial untuk dakwah. KAGAT memainkan peranan penting dalam membentuk ketahanan mental dan spiritual anggota ATM. Melalui khidmat agama yang berkualiti, KAGAT menyumbang kepada pembangunan insan yang seimbang, berakhlak mulia dan berdedikasi kepada negara. Selari dengan cogan kata KAGAT iaitu berjuang berakhlak.